Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, kembali bersama dengan siaran KLFM untuk bersama dengan saya Zima. Dan juga hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, yang mana kalau anda dengar produknya memang dikenali lah dari seantero dunia dah sekarang ni. Wah, dunia. Amin, amin. Mama Sab International Sendirian Berhad. Saya namanya sekarang? Betul. Hai Zima, terima kasih sudi datang untuk interview Mama Sab. Ya, okey, baik. Jadi pertama sekali saya tanya, kenapa nama dulu kalau tak silap saya Mama Sab Bakery kan? Sekarang bertukar ke Mama Sab International Sendirian Berhad. Oh, dia sebenarnya dulu bukan Mama Sab Bakery. Sebenarnya dulu Sabrina Bakery. Sabrina Bakery. Okay. Dulu kita memula bisnes kita ni namanya Sabrina Bakery. Lepas tu bila kita dah start lebih serius, kita dah nak daftar Sendirian Berhad, masa tu kita dah fikir tentang apa brand yang saya nak bawa lah. So bila kita nak start buat bisnes ni, kita start study lah pasal branding, macam mana nak pastikan branding tu strong. So kita dapati Sabrina tu adalah kurang sesuai untuk dijadikan sebagai satu branding yang utama dalam company kami lah. So dekat situlah saya tukar daripada Sabrina Bakery kepada Mama Sab Bakery. Itu dia. Kita panggil strategi bisnes lah. Strategi bisnes macam mana nak pastikan kami tu punya branding senang untuk naik lah. Okey. Jadi sekarang ni saya nak panggil untuk temu balik sebagai Mama Sab lah ramai anak-anak ramai. Betul. So biasanya Mama Sab tu nama branding kita, tapi sama-sama kalau orang panggil saya pun orang panggil Mama Sab. Okey, cerita sikit mengenai perjalanan daripada awal dan sehingga menjadi Mama Sab International Sendirian Berhad ni. Macam mana permulaan perniagaan ni? Okey, permulaan perniagaan saya ni adalah saya ni bermula daripada rumah. Dari rumah, dapur saya. Saya dulu kerja kerajaan, 10 tahun kerja kerajaan. So, masa kerja kerajaan tu 2015 saya dah start berniaga dari rumah. So, 2015, 2016 saya resign. So, 2017 barulah saya start dengan kedai yang pertama. Saya start buat proper, daftar Sendirian Berhad. So, tapi permulaan saya tu adalah hanya berniaga di rumah, di dapur sendiri. Okey. Lepas tu berkembang. Betul. So lepas tu dia macam ni tau, pada permulaannya kita buat bisnes ni suka-suka, tapi lama-lama dia ada permintaan. So bila kita tengok permintaan tu bagus, kita start rasa serius lah kan. Kita nampak ini boleh jadikan kerjaya. Sebab sebelum ni kan mentaliti kita orang kerja kerajaan, kita ingat makan gaji tu itulah basic kan. So sampai ketua nak pension. Tapi bila kita first time mencuburi dunia bisnes, kita dapati bisnes ni sebenarnya bagi peluang berjana income yang lebih besar. So dekat situ saya beranikan diri untuk start buat bisnes kek ni lebih serius, dan sebab itulah saya resign dan start dengan kedai pertama, kedua, ketiga, dan alhamdulillah sampai hari ni alhamdulillah kita ada 3 biji kilang dan cawangan kita ada lebih kurang 180 macam tu. Wow, okey. Dan kalau tak silap saya Mama Sab ni bermula ada agent kan? Betul. Macam mana idea nak dapatkan ada perniagaan ada agent ni macam mana? Okey, so startingnya so orang nampak sekarang ni Mama Sab memang berkembang sangat pesat dengan sistem agent lah. Permulaannya saya ni tak pandai pun sistem agent sebenarnya. So permulaan ni adalah sistem agent ni adalah saya punya customer yang approach. Customer regular saya, dia approach saya. Masa panggil Kak Sabrina lah, belum Mama Sab lagi. Kak Sabrina, boleh tak saya nak jadi agent? Dia cakap agent tu apa? Agent ni adalah saya jualkan produk Kak Sabrina, tapi Kak Sabrina kena jual kat saya murah lah. Lepas tu kita pun, murah tu awak nak berapa? Dia kata, kalau saya nak RM5 boleh. Kalau macam dekat customer kita jual 40, kena jual kat dia 35. So dari situlah saya, sistem agent saya bermula. Tapi lama-kelamaan begitu buat sistem agent, kita dapati sistem agent ni ada potensi yang sangat bagus untuk kita kembangkan. Dan dekat situ sebenarnya saya masuk kelas usahawanan untuk belajar lagi tentang sistem agent. So dekat situ pada 2017 saya lebih serius. Saya lebih serius untuk orang kata growkan sistem agent saya, dan alhamdulillah hari ni kita ada lebih daripada yang berdaftar tu ramai lah, ratus ribu yang daftar. Tetapi yang aktif setiap bulan menjadi ejen kita yang mendapat pendapatan setiap bulan dari kita tu adalah lebih kurang 4,000 orang lebih macam tu lah setiap bulan. Sebab tu kalau kita Facebook ke kan, sebenarnya ada Mama Sab sini, Mama Sab situ kan. Jadi cabaran ni perniagaan ni masa mula tu, mungkin ada cabaran yang tak dapat diluputkan sampai sekarang. Cabaran yang tak dapat diluputkan adalah waktu PKP sebenarnya. Waktu PKP lah sekiranya Mama Sab. Sebenarnya waktu PKP ni orang nampak best. Sebab jualan kita waktu PKP tu dia meningkat sehingga 100 juta,
170 juta. Tetapi sebenarnya cabaran kita adalah kita tak pandai buat bisnes tau. Kita ni adalah orang yang baru buat bisnes. Masa PKP tu Mama Sap ni kita panggil usia dia baru 3 ke 4 tahun. So kita sebagai orang kata founder, sebagai CEO yang drive company ni, kita tak tahu tau. Kita tahu macam mana nak manage duit, macam mana duit tu kita nak expand. Maka apa yang berlaku sebenarnya pada waktu PKP tu adalah kita terlebih expand. Sebab kita ingat PKP tu adalah ekonomi yang real. Maksudnya adalah sampai bila lah permintaan tu begini. So apa yang berlaku adalah waktu PKP tu permintaan tinggi sebab semua company shutdown. Boleh kita katakan Subway Pyramid shutdown, mall-mall besar shutdown. Kita yang tak shutdown, kita yang open kan. So dan apa yang berlaku, nampak hasil kita tinggi tetapi sebenarnya kita dah over expand sampai kita invest berpuluh juta. Akhirnya kita lost 10 juta je tu pada waktu PKP tu juga. Sebab kita expand terlampau laju dan akhirnya buatkan bila after habis PKP kita menanggung kerugian yang sangat banyak pula. So benda tu lah yang kalau kata pengalaman yang tak boleh dilupakan. Dan kalau lah kita boleh patah balik kan, patah balik pada waktu itu tapi dah tak boleh patahkan, so apa yang kita boleh buat adalah kita belajar daripada kesilapan lah. So daripada kesilapan, pengalaman kita tahu dah lepas ni kalau kita grow bisnes tu tiba naik, sabar dulu. Jangan eager untuk kita pergi beli tu, pergi tambah cawangan sebab benda tu nanti kita takut kita tak boleh handle overhead dia tu lah. Macam tu. Okey. Ada dapat bantuan tak untuk memulakan perniagaan ni? Sebab orang kata tiba-tiba order dah banyak, semakin banyak kan? Ada dapat bantuan daripada mana-mana agensi kerajaan ke? Tak ada. Sebab kita memang tak pandai. Kita ni orang yang tak tahu bisnes. Kita tak tahu pun ada bantuan-bantuan ni. So memang sepanjang kita buat bisnes tu memang kita pakai dana kita sendirilah. Rolling modal kita. Bukan sebab tak nak minta. Sebab kita kan, kita bukan background bisnes. Kita ni 10 tahun kerja kerajaan. Kita tak tahu pun yang kat luar tu ada dana itu, dana ni. So kita tak ambil tahulah. Kita tak ambil tahu dan kita pun tak tahu. Dan kita pakai modal kita sendiri je. Okey. Inspirasi perniagaan dari awal mungkin ada background family yang tak ada. Macam mana? Inspirasi tu dari mana? So sebenarnya kalau tanya kan macam mana saya start bisnes ni, tak adalah sebab saya nak buat bisnes sebab saya terinspirasi dengan sekian-sekian people kan. Tak ada. Sebenarnya apa yang berlaku masa bisnes ni berlaku secara tiba-tiba. Tiba-tiba saya terbuat bisnes. Tiba-tiba kawan-kawan minta dan nombor phone saya dah tersebar-sebar. Permintaan tu makin tinggi. So itu je sebabnya. Dia tak ada macam ada orang kan saya nak resign, saya tak gembira tempat kerja. Saya tak macam tu. Kita gembira tempat kerja, suami saya pun gembira tempat kerja. Tapi kita panggil ya Allah macam ni, Allah dah susun macam tu kan. Kita dah mulakan bisnes tu secara tiba-tiba macam tu. Okey. Sekarang ni kita tengok Mama Sap dah ada kambing perap lah kan, dah banyak produk. Okey, jadi apa perancangan Mama Sap akan datang? Mungkin boleh beritahu sikit produk-produk yang ada di Mama Sap ni sebab setakat ni saya tahu ada kek, ada kambing perap. Tapi banyak pula bila dah pergi kedai macam ni. Kan? Banyak rupanya. So sebenarnya dalam Mama Sap ni kita punya main produk kita adalah kek lah. Kek kita ada lebih daripada 20 jenis flavor macam tu. Lepas tu mungkin ada yang tak tahu juga kita ada supply delivery. Kita ada juga jual belon, itu yang jual ada bunga. Semua ni. Ya, sebab customer kan dia beli kek, dia nak hadiahkan kepada seorang, dia nak hantar dengan belon, nak hantar dengan bunga, kita ada tu. Dan kambing perap ni mungkin ada orang yang dia kata saya baru tahu Mama Sap ada kambing perap. Tapi sebenarnya kita bukan baru kambing perap ni. Kambing perap ni since kita berniaga kat rumah lagi. Cuma marketing tu mungkin tidak meluas. Kambing perap ni sebenarnya daripada 2016. Kambing perap dah lama sebenarnya, daripada 2016, daripada kita berniaga kat rumah lah. Dan kalau tanya apa future yang kita nak keluarkan, macam Mama Sap ni kita tahu kan sistem agent kan. Agent ni sebenarnya apa produk yang dia pakai, dia akan seronok je nak jual. Contohnya maybe kita lepas ni kita nak start keluarkan kita punya kopi, kita punya minuman coklat, kita punya produk susu, mungkin kita ada susu kambing kita, mungkin ada susu kesihatan, produk kesihatan kita. Macam itulah. Itu direction kita lah. Banyak lagi. Banyak lagi. Jadi KLFM pun kena tengok selalu lah. Bagaimana Mama Sap dia datang lagi. Okey, dan juga akhir sekali lah mungkin Mama Sap ataupun Mama sendiri ada nak ucapkan terima kasih ke, dan juga nak beritahu kepada orang ramai macam mana nak ikuti. Tadi saya tengok ada live untuk jualan Mama Sap ni juga di internet dipasarkan. Jadi mungkin Mama Sap boleh beritahu next kalau nak ikuti perkembangan untuk Mama Sap International. Okay, first saya nak ucapkan ribuan terima kasih of course kepada customer lah. Tanpa customer yang menyokong Mama Sap ni kita tak sampai level ni. So lepas tu of course agent-agent kita, agent-agent kita yang banyak support,
untuk mengedarkan produk kita untuk sampai ke customer kita kan. Yang banyak buat marketing, yang sebenarnya mengembangkan lagi nama brand Mama Sap tu. Ejen-ejen kita yang sangat work hard, sangat committed dengan apa yang diorang buat. Dan of course staff-staff saya, tak ada staff-staff saya, tak adalah kek ni keluar kan. So itulah. Okay, so untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mama Sap ni, boleh layari dekat, boleh follow lah kita punya Facebook kita, Mama Sap Bakery Malaysia. Kalau kat TikTok, Mama Sap Bakery Official. Itu dua Dua tu. Okay. Baik, itu dia Puan Siti Sabrina Sobri. Kita juga nak ucapkan tahniah walaupun kata mungkin belum terlambat lah, sebab lepas ni mesti banyak lagi achievement yang akan didapati. Dan juga kita nak beritahu juga antara awards yang pernah dimenangi kan, ataupun pernah didapati oleh Mama Sap, antaranya top Young CEO. Okay, ada juga The Favorite and Creative Cake, ada SME 100 Awards dan juga Best Networking Business Award. Tahniah. Okay, dan juga insyaAllah kita akan bawakan lagi kepada anda di minggu hadapan untuk banyak lagi perkembangan radio visual business support lokal di tempat-tempat yang lain pula. Jadi terima kasih kepada Puan Siti Sabrina Sobri, pengasas Mama Sap International Sendirian Berhad. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Radio Bisnes Support Lokal.